Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita review set mini hidroponik 18 lubang. Yang mana yang ini sesuai untuk kita baru yang nak mula lah. Yang nak mula untuk membuat sistem hidroponik di rumah. Yang saya bina ni adalah 18 lubang bertingkat. Sebenarnya set ni walaupun dia mini, dia kecil, tapi mengambil kira skop skala komersial. Okey, skala komersial. Maksudnya reka bentuk yang saya bina ni anda boleh duplicate untuk bina set yang lebih besar. Set lebih besar, sama ada anda nak panjang ataupun nak lagi banyak bertingkat. Okey, kita review reka bentuk ni. Okey, reka bentuk yang saya bina ni, saya mengambil kira beberapa peranan lah, beberapa faktor, iaitu saya kena ambil kira isi padu air tangki, mengambil kira pump, mengambil kira kadar aliran air, mengambil kira juga laju air yang akan keluar balik untuk ke tangki. Jadi bukan hanya kita boleh bina reka bentuk itu semata-mata, kita kena bina juga berdasarkan beberapa faktor lah. Faktor dan juga faktor dari segi tanaman itu sendiri, iaitu jarak di antara lubang ke lubang. Ini jarak tanaman lah. Okey. Jadi kena ambil kira faktor-faktor tadi dan juga faktor di antara palung ke palung. Ini jarak palung ke palung lah. 1, 2, 3. Palung 1, palung 2, palung 3 dia ada jarak dia. Okey, kita review, kita pusing kejap. Kita tengok tu. Jarak ni pun kena ambil kira. Jarak di antara lubang ni, tanaman pun kena ambil kira. Okey, bukannya kita hanya boleh bina semata-mata bina reka bentuk macam tu saja. Kita kena ambil kira semua faktor. Ya, semua faktor supaya memastikan bila kita nanam ni sistem kita berupaya untuk memastikan sayur yang berkualiti lah. Yang berkualiti. Okey, kita pergi satu-satu Okey, kita pergi bermula daripada pump lah. Pump saya guna pakai tangki yang saya guna pakai ni adalah 75 liter air ispadu dia. Tapi air yang akan ditakung adalah sebanyak, sebab saya dah tebuk bahagian atas, lebih kurang adalah 50 liter air akan ditakung sesuai untuk 3 palung ni lah. 3 palung, satu batang palung ni adalah 1 meter. 1 meter panjang isi padunya. Konsep yang teriterapkan dalam reka bentuk ni adalah DFT. Jadi ada air bertakung lah separuh. Berapa banyak ni adalah merujuk kepada saya punya lubang belakang tu, M-cap belakang untuk keluar balik adalah 1 inci. Jadi maksudnya air bertakung lebih kurang adalah hampir 1 inci lah. 1 inci. Okey, kita tengok dari segi pump. Pump yang saya guna adalah pump yang kecil, sesuai untuk ini, lebih kurang 18 watt sahaja. Nanti kita pump kita pump auto drip, pump, kita tengok aliran air. Menggunakan turbin 16 mm. Saya pakai turbin 16 mm untuk drip sebab dia simple. Kalau anda nak untuk buat komersial, anda pakai drip untuk setengah inci lah, pipe PVC setengah inci. Buat yang sama juga design dia, tapi menggunakan tukar je material, iaitu materialnya menggunakan pipe PVC setengah inci, pipe kelabu. Saya guna turbin yang banyak digunakan dekat fertigasi 16 mm. Tapi tetap menetap setiap set saya ni palung, saya menekankan kepada penggunaan valve. Penggunaan valve. Sebab apa? Sebab lagi tinggi set kita, lagi pressure akan semakin mengurang. Jadi dia akan mengurangkan pressure. Jadi kita pentingnya mesti ada control valve untuk mengawal kadar aliran air. Jadi aliran air dapat dikawal. Berapa banyak kita nak pergi, kita akan tunjuklah. Nanti saya tunjuk satu persatu macam mana dia pergi air. Okey. Dipecahkan kepada 3. Untuk setiap palung ada 1 outlet, inlet dan 1 outlet. Okey, masuk. Saya buat tengah. Tengah, poin tengah untuk daripada
pada tengah ni sebab memudahkan operasi. Tengah semua tengah. Dan ada valve untuk mengawal kadar aliran air. Untuk naik pump, bila ada pump, air akan mengalir separuh daripada ini dan akhirnya balik kepada belakang lah. Belakang, sebab ni konsep DFT, pipe yang saya guna ni adalah 1 inci. 1 inci, jadi air di sini akan bertakung lebih kurang 1 inci lah. 1 inci. Jadi dalam ni ada 1 inci. Netpot yang kita guna pun sesuai tenggelam, hanya 1 inci tergantung lah. Jadi dia betul-betul rapat pada paras air keluar. Dan saya pun buat sambungan 3 macam ni ya. Saya tak buat sambungan U-turn, sebab ini konsep saya, konsep masuk satu, outload pun satu. Sebab apa macam ni? Sebab saya tak nak berlaku pertembungan air dan juga nak bagi aliran nutrien ni sekata di dalam setiap palung. Kalau saya buat U-turn, lagi panjang U-turn, lagi kadar nutrien akan berkurangan lah pada hujung lubang yang U-turn tu. Okey. Air balik dan terus balik kepada tangki. Okey. Bila dia banyak macam ni, menyebabkan kadar aliran air keluar ni laju. Laju, tidak tersekat, dan menyebabkan palung kita ni biasanya kalau lambat keluar akan melimpah di sini. Kalau tak sekata melimpah, sebab DFT ni dia mudah melimpah. Jadi kena mengawal kadar aliran air dan mengawal melepaskan air balik ni dengan lebih cepat lah. Jadi sebab tu saya guna 1 inci, dia cepat pergi balik ke tangki. Itu secara nutriennya. Nanti kita view secara operasi dia. Isi air dulu. Isi air ini macam unboxing lah. Unboxing. Isi air di dalam tangki. Ini untuk kita uji dulu. Uji, kita isi air pada paras pump lah. Ini isi air dulu. Okay, sekarang kita uji pump. Kita on pump. Okay. Sekarang ni kita release pada pressure dalam tu. Air dah masuk 1, tapi dengan kadar perlahan lah. Belum masuk sikit, ni belum masuk. Sebab itulah kita ada control valve. Jadi inilah kita control. Kita offkan dulu. Okey, bagi dia pump semua. Okey, pressure di atas tak naik. Itulah tujuannya, kita kawal di bawah. Kita bagi pressure di atas dulu. Okey. Pressure dah naik. Jadi kita kontrol tank 2, palung 2. Dan akhirnya palung 3. Tengok ni aliran air dah masuk. Sebab tu pentingnya control valve. Kalau tak, air tak boleh nak pump ke atas. Kita nampak tadi, ke atas memang tak pump. Bila control ni, ketiga-tiga dah ada air. Dan nampak air balik. Dah balik kepada tank. Okey, sekarang ni kita nak lepaskan balik valve tu buat dalam tangki ya. Buat dalam tangki ni penting untuk kita wujudkan kadar aliran kadar oksigen terlarut dalam air. Okey, kadar oksigen terlarut dalam air satunya boleh daripada air yang terjun ni, bubble ni. Satu lagi kita boleh wujudkan daripada valve.
yang kita bina ni, valve pressure ya. Kita lepaskan sikit pressure, tapi aliran air tetap ada, tetap bergerak. Aliran air kedua tetap bergerak dan aliran air ketiga tetap bergerak. Okey, jadi inilah bushing dia. Kita test daripada sistem reka bentuk yang 18 lubang ni, 18 lubang. Kita test air, ada control valve untuk setiap palung, ada control valve untuk pump, dan air balik dengan kelajuan yang kita nak lah, aliran air yang kita nak. Jadi reka bentuk ini nampak macam simple, tapi sebenarnya lah skalanya adalah skala komersial. Anda boleh sambung panjang lah, panjang. Sama ada nak sambung 6 meter, sebab pipe, kalau pipe petak ni 6 meter adalah maksimum dia. Jadi boleh pakai satu pipe 6 meter, tapi di segi reka bentuk sama. Ada valve setiap palung, outlet setiap palung pun ada outlet. Okey, kita itu bushing kita.